Pangkalan TLDM Lumut menjadi medan latihan bagi 21 anggota pasukan simpanan sukarela TLDM sebelum berlepas ke perairan Blue Eden, Somalia untuk pelaksanaan Operasi Fajar. Kita telah sentiasa mengadakan kita panggil Force Integration Training, iaitu latihan bagi menentukan kita dapat mengintegrasikan pasukan-pasukan yang terlibat dalam operasi ini, dan juga banyak aspek dari segi simulasi dan tabletop planning, iaitu proses-proses yang digunakan untuk kita membuat situate the situation basically. Latihan persediaan ini penting bagi memastikan kumpulan baru ini dapat berfungsi sebagai satu pasukan berprestasi tinggi bagi mencapai misi dan objektif yang ditetapkan. Sekali penugasan operasi di Gulf of Aden, seramai 21 anggota MIC yang telah menjadi PSS TLDM akan dihantar ke kapal. Jumlah tersebut adalah sebahagian daripada total 60 orang volunteer yang menjadi pasukan simpanan Tentera Laut Malaysia. Latihan berterusan juga dilakukan sepanjang masa pelayaran kapal Bunga Mas 5. Ini penting bagi memastikan setiap anggota sentiasa berada di tahap kesiagaan yang tinggi. Di Pusat Taktikal Maritim Pangkalan TLDM Lumut, salah satu perancangan operasi yang dilakukan ialah Tactical Tabletop Planning, di mana ia melibatkan senario-senario yang mungkin boleh dihadapi ketika operasi diperkirakan, serta mengenal pasti risiko yang boleh berlaku bagi membuat tindak tanduk untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan di sini juga turut disertakan beberapa carta taburan kes serangan lanun untuk tahun 2008, 2009 dan juga 2010. Ia jelas menunjukkan kes serangan lanun ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ekoran kejayaan Ops Fajar sejak 2008, pelbagai maklumat terkini serangan lanun Somalia dikumpulkan. Di Pusat Taktikal Maritim TLDM Lumut, sistem simulasi olah perang diaplikasikan bagi mewujudkan situasi sebenar peperangan. Kita panggil Action Speed Tactical Trainer, iaitu menggunakan satu sistem komputer yang kita panggil war gaming, iaitu sistem olah perang. Sistem olah perang ini boleh membuat satu simulasi beberapa keadaan di mana yang dapat ditunjukkan sini, iaitu situasi di mana Bunga Mas 5 juga membuat operasi dengan beberapa tentera laut asing yang beroperasi juga di kawasan Teluk Eden. Latihan FIT ini mengintegrasikan pasukan tetap dari anggota Paskal, Pasukan Khas Laut, GGK, Grup Gerak Khas, Paskau, Pasukan Khas Udara dan PSS TLDM yang juga kaki tangan MISC. Dilihat dari aspek pencapaian prestasi mereka sebagai satu pasukan, perubahan positif anggota PSS TLDM amat ketara, meliputi aspek tahap disiplin yang tinggi, semangat patriotik serta sedia berkhidmat untuk negara. Bagi Lieutenant Syamsuddin Muhammad, pegawai laksana kapal Bunga Mas 5, penyertaannya sebagai anggota PSS TLDM sebagai benteng kedua pertahanan negara menumbuhkan semangat patriotik yang tinggi dalam dirinya. Dalam ini latihan yang diberikan oleh pihak TLDM secara profesional sebagai salah satu persiapan kepada saya dan anggota yang lain, saya bertambah yakin dan bersemangat tinggi untuk berkhidmat secara bersama-sama dengan anggota tetap TLDM kepada negara. Penyertaan kru MISC dalam PSS TLDM menyumbang kepada pelaksanaan konsep pertahanan menyeluruh atau HANDRO. Melalui konsep ini, masyarakat umum juga memainkan peranan mereka bagi mempertahankan negara. Ia
Ia jelas dibuktikan apabila kapal bunga Maslima yang didaftarkan ke dalam perkhidmatan TLDM 1 Jun tahun lalu telah berjaya melaksanakan 5 operasi dengan cemerlang sejak berada di Pulau Eden bermula 2 Julai tahun lalu. Perasaan saya berasa amat bangga kerana dapat menyertai pasukan anggota tetap TLDM. Secara tak langsung ianya dapat meningkatkan pengetahuan saya berkaitan dengan TLDM. Bagi anggota PSS TLDM Bunga Maslima, latihan persediaan yang komprehensif membantu menguatkan fizikal, mental dan spiritual mereka. Latihan yang diberikan amat mencabar sekali dan atas bimbingan daripada jurulatih dan pegawai TLDM, kami dapat menjalankan latihan tersebut dengan baik sekali dan Alhamdulillah dengan latihan tersebut kami mempunyai keyakinan yang tinggi dan bersedia untuk bertugas di Bunga Maslima bersama anggota Angkatan Tentera Malaysia di perairan Gulf of Aden. Sama ada pasukan IUT maupun simpanan, setiap operasi yang ditugaskan dikelas dengan penuh rasa tanggungjawab demi mencapai objektif yang disasarkan. Perkongsian strategik di antara TLDM dengan MIC adalah satu perkara yang harus dicontohi oleh mana-mana entiti dalam negara dengan Angkatan Tentera Malaysia. Kerana ianya berlandaskan konsep pertahanan negara, mana pertahanan keselamatan negara adalah milik bersama dan harus dipikul secara bersama. Kerana kita sedia maklum, latihan Force Integration Training telah pun selesai dan ini bagi menyediakan anda semua untuk bersama-sama terlibat dalam operasi Fajar yang melibatkan Bunga Maslima, memberi perlindungan kepada kapal-kapal MIC yang melalui perairan Pulau Eden. Oleh itu, dengan latihan-latihan yang telah pun diberikan dengan kerjasama semua sekali warga kapal, insyaAllah aspek risiko bahaya ini dapat kita sentiasa diberi penekanan yang tinggi dan insyaAllah semuanya selamat, tiada berlaku barang kecederaan ataupun kemalangan. Misi kapal auxiliary TLDM Bunga Maslima yang melindungi kapal-kapal berkepentingan negara daripada ancaman lanun di perairan Teluk Eden, Somalia diteruskan dalam Ops Fajar yang ke-9. Misi terkini yang bermula Februari lalu menggabungkan kekuatan Angkatan Tentera Malaysia daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan, iaitu Grup Gerak Khas GGK, Pasukan Khas Laut Paskal, Pasukan Khas Udara Paskal, Tim Udara TLDM, Tim Perubatan serta kru MIC yang diserapkan dalam Pasukan Simpanan Sukarela TLDM atau lebih dikenali sebagai PSS TLDM. Lagi butirannya bersama wartawan Abdullah Siddiq Majin yang turut berlayar bersama dengan kapal Bunga Maslima. Kita saksikan. Pelabuhan Sultan Qaboos di Teluk Eden adalah pelabuhan utama di Oman. Ia salah satu lokasi perhentian kapal Bunga Maslima berlabuh untuk mengisi minyak dan mendapatkan pelbagai keperluan logistik sebelum meneruskan pelayarannya yang jauh dan lama. Nyaman udara pagi dan kesegaran bayu laut memberi kesegaran kepada mereka ketika menjalani latihan fizikal sebegini. Gaya hidup anak kapal MISC yang menyertai pasukan PSS TLDM telah banyak berubah, dipengaruhi dengan gaya hidup ketenteraan yang sentiasa mementingkan disiplin tinggi. Setelah beberapa hari berlayar di Teluk Eden, kini kapal Bunga Maslima telah berada di perairan lautan Hindi yang juga tidak terkecuali daripada ancaman lanun.
Komander Khawaraj yang cukup berpengalaman perlu meneliti peta kelautannya. Lokasi yang pernah terjadi serang Lanun telah ditandakan. Melintasi perairan itu menuntutnya sentiasa bersiap siaga. Menurut Komander Khawaraj, Lanun seringkali di perairan ini sebagai kapal nelayan. Mereka mencari kapal-kapal yang mempunyai speed yang rendah dan tribut yang rendah supaya mereka senang memanjat. They have the model in terms of finance. Dia mulalah dia more better speedboats, ya, better daripada AK-47. Dia mula ada RPG, ya, rocket propelled grenades. Dia punya training, it becomes a bit more better, so it becomes like they are very military. Ancaman sekarang dah mula berleluasa di Indian Ocean and the Arabian Sea. Jadi daripada Gulf of Aden, dia sekarang berkembang ke Arabian Sea, Indian Ocean. Jadi semua Arabian Sea dengan Indian Ocean ni has become a playing field, an easy playing field for the pirates. Dalam kejadian terbaru serangan Lanun pada Januari lalu, kapal MT Bunga Laurel telah dinaiki oleh 7 orang Lanun Somalia bersenjatakan senapang AK-47 dan pistol. Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Biro Maritim Antarabangsa, 3 bulan pertama tahun 2006 saja telah mencatatkan sebanyak 61 serangan ke atas kapal-kapal dagang. Sejak operasi ini dilancarkan, kejadian pertama yang dikecapi oleh Angkatan Tentera Malaysia melalui pengepasan 2 kapal tersebut dan juga penugasan anggota daripada 3 cabang perkhidmatan, iaitu Paskal daripada Tentera Laut, Grup Gerak Khas daripada Tentera Darat dan juga Paskal atau Pasukan Khas Udara daripada Tentera Udara telah membuahkan beberapa kejayaan. Kejayaan pertama ialah pembebasan kedua-dua kapal milik negara, iaitu Bunga Melati 5 dan Bunga Melati 2. Kedua, kerajaan Tentera Laut Raja Malaysia juga atau kapal milik negara, kapal TLDM di sana juga telah menggagalkan 2 cubaan serangan Lanun ke atas 2 kapal dagang milik China dan milik India. Dan akhir sekali kejayaan kita dalam membebaskan MT Bunga Laurel.